Kita pun susah, tetapi kenapa masih kena bantu Palestin? Gaji masuk tiap bulan, tapi kenapa tetap rasa tak cukup? Kerja siang malam, tapi hidup tetap rasa sempit. Pernah terfikir tak? Mungkin yang hilang itu bukan duit, tetapi sebuah keberkatan. Dalam surah Al-Isra, Allah berfirman yang bermaksud tanah yang kami berkati sekelilingnya. Ulama besar seperti Imam Ibn Katsir dan Dr. Wahbah Zuhaili menafsirkan bahawa tanah yang dimaksudkan itu adalah bumi Palestin. Dan ulama juga bercakap apabila tanah itu dijajah, dihina dan umat Islam buat tak peduli, maka keberkatan akan ditarik sedikit demi sedikit daripada seluruh umat. Rezeki kita makin banyak, tapi tetap rasa tak cukup kerana tanah itu makin hari makin ditarik daripada kita. Apabila tanah itu dikawal oleh orang yang menghilangkan keberkatan, maka makin jauhlah juga berkat dalam hidup kita. Sebab itu, kita kena peduli akan Palestin. Kita dah tak turun medan, takkanlah kita tak nak kongsi rezeki dengan mereka. Sumbang sekarang melalui akaun di bawah bersama Komiti Dakwah Tarbiyah dan Bumi Mi'raj. Thank you so much for your generosity. May Allah bless you all.